melemahkan aplikasi Android kami. Jom kita saksikan. ABC Production Kumpulan 1 mewakili SK Sungai Bandar Seri Jempol Negeri Sembilan. Kami terdiri daripada Muhammad Talha bin Muhammad Hafiz, Syed Muhammad Ryan bin Syed Muhammad Azrin, Muhammad Adam Raikal bin Abdul Hakim, Cikgu Adilawati binti Abdullah sebagai guru pembimbing. Aplikasi ini diberi nama SKSL Go Green. Aplikasi ini dibina oleh VS Code dan MIT App Inventor. SK Sungai Loy telah menyertai pertandingan Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar sejak tahun 2022. Kami turut menyertai pertandingan Kita Semula Sekolah-Sekolah Perkis sejak tahun 2023. Pelbagai kejayaan yang telah kami peroleh dalam kedua-dua pertandingan ini. Untuk menjadikan aktiviti ini, kami mengumpul barang kita semula dari komuniti setempat, guru-guru dan murid-murid. Seterusnya, guru-guru akan merekod berat bahan buangan secara manual. Masalah yang timbul adalah rekod manual sukar diakses dan mempunyai risiko hilang atau rosak. Langkah penggunaan aplikasi ini ialah: pertama, install aplikasi. 2. Tekan mula. 3. Masukkan data. Aplikasi ini mengandungi paparan, masukkan data, penyumbang, ganjaran, statistik, simpan dan padam semua atau reset data. Selepas data diisi, senarai penyumbang dan penerima dapat dilihat. Hadiah atau token diberikan kepada murid yang mencapai 10 mata ganjaran. Statistik bahan buangan juga dapat dilihat. Aplikasi ini juga mempunyai butang padam semua atau reset bagi mengosongkan data. Oleh itu, aplikasi ini dapat digunakan semula pada masa akan datang. Kelebihan aplikasi ini ialah mudah diakses, merekod data secara sistematik, data disimpan di dalam local storage, mendukung pendidikan digital dan berpotensi untuk sebar luas. ABC Production Kumpulan 1 ingin mengucapkan sekalung penghargaan kepada semua yang telah terlibat. Sekian, terima kasih.